ini saja-saja tau. Yeah. Ini adalah shortcut key. Window Shift S. Silap. Mana logo window? Yang ada pandai. 4 kotak. Logo window yang ada 4 kotak. Window. Okay, window Shift S. Dia akan keluar macam ni. Betul tak? Betul. Murid, katakan, alah lupa lah dekat sekolah window apa, window pintu. Katakan kamu lupa. Tapi kamu tahu snipping tool. Macam mana nak cari snipping tool? Kamu pergi dekat mana? Nampak tak dekat komputer kamu? Dia akan ada ni. Magnifier glass tu, betul tak? Betul tak murid? Murid tengok cikgu cuba kat Eden dulu. Pergi tekan ni dekat ataupun search. Ada tak kotak search? Kamu type saja snipping. Nah, nampak? Terus saja. Nampak tak ni? Kalau tak tahu shortcut, type saja dekat search snipping tool. Sama saja klik snipping tool. Kamu klik pada new. Okey. Dah klik pada new, kamu boleh ambil gambar. Jangan lepas klik mouse, jangan lepas. Okey, pergi balik dekat gambar kamu tu, dekat file kamu, Ctrl V. Boleh?